Hai, siapakah gerangan yang menampal warkah ini? Sabar rakyat jelata. Sungguh hamba juga tidak tahu akan perkabaran ini. Kita tunggu sahaja perutusan daripada Sultan. Adinda, hamba mendengar kabar angin. Bonda Mahanum akan bersara tidak lama lagi, Adinda. Benarkah Kakanda? Bonda kita tuan guru yang sangat hebat. Bilakah bonda akan bersara? Ampun tuanku. Ada perkabaran daripada jajahan ilmu. Silakan bentara. Apakah gerangan khabar yang dibawa? Perkabaran duka citanya dimaklumkan. Permata ilmu kita akan bersara pada 22 Mac 2026. Cepat sungguh kabar angin ini tersebar. Sebenarnya, Beta sudah tahu tentang perkara ini. Adalah baiknya kita umumkan tentang pemergian insan yang penuh bakti ini. Baik tuanku. Pati akan umumkan kepada orang kampung. Maka dengan ini, perkabaran untuk kamu semua akan disampaikan. Cikgu Mahanum kita, Permata Ilmu, telah pun bersara pada 22 Mac 2026. Aduhai, besar sungguh jasa beliau mendidik anak-anak kita. Benar katamu. Ilmu yang dicurahkan ibarat air yang tidak pernah kering. Di pekarangan istana terpahatlah sebuah penghargaan yang tidak terucap dengan kata-kata. Pada tanggal 22 Mac 2026, berakhirlah sebuah perjalanan. Namun, bermulalah sebuah legasi yang abadi. Di pagi hening langkahmu tiba, menyulam ilmu penuh setia. Senyum ikhlas penawar jiwa, mendidik kami tanpa jemu terasa. Lembut bicara menyentuh hati, tegasmu hadir penuh bererti. Setiap detik tersemat rapi, jasamu terpahat kekal abadi. Terima kasih Cikgu Mahanum binti Mohamed yang kami sanjung. Selaut budi tak terhitung, seindah kenangan terus bersambung.
Lembut bicara menyentuh hati, tegasmu hadir penuh bererti. Setiap detik tersemat rapi, jasamu terpahat kekal abadi. Terima kasih Cikgu Mahanum binti Mohamed yang kami sanjung. Selaut budi tak terhitung, seindah kenangan terus bersambung. Engkaulah cahaya dalam perjalanan, menerangi arah masa hadapan. Walau berpisah jasamu dikenang. Mekar selamanya dalam ingatan. Hari berganti, musim pun berlalu, namun kasihmu tetap menyatu dalam doa kami selalu. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Naik perahu di waktu senja, menyusur tenang di air berliku. Segala bakti tidak terkira, menyinari hidup anak muridmu. Pergi ke kebun memetik delima, singgah sebentar di tepi perigi. Jasa Cikgu Mahanum tidak terhingga, mendidik kami penuh dedikasi. Indah pelangi selepas hujan, terbang tinggi si burung kenari. Kenangan bersama kekal diingatan. Selamat bersara, jasa dikenang selalu di hati. Subuh hening menyinar iman, zikir tenatun menenangkan jiwa. Ilmu ditabur penuh keikhlasan, menjadi amal hingga ke syurga. Indah kalam ayat suci, terpahat kukuh di dalam dada. Jasamu cikgu kekal diberkati, mengalir pahala tiada akhirnya. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di dahan jati. Perpisahan ini bukanlah penamat jalan, kenangan bersama kekal di hati. pergi ke taman memetik melati. Harum baunya di waktu pagi. jasa dikenang sepanjang hari. Cikgu Mahanum disanjung tinggi. Terbang tinggi si burung merpati. hinggap sebentar di pohon cemara. Selamat bersara, penuh berarti. Semoga bahagia sepanjang masa. Teristimewa Cikgu Mahanum. Mentari pagi menyinar redup, diselubungi awan mendung yang sepi. Cikgu Mahanum jasamu hidup, dalam ingatan sukar diganti. Pagi hening berarah awan, Damai terasa di hati yang suci.
Jauhar Menggahan mendoakan kesejahteraan. Moga bahagia bersama keluarga yang dicintai. Pergi ke dusun memetik rambutan, singgah sebentar di tepi titi. Terima kasih atas segala bimbingan, Cikgu Mak Anom kekal di hati. Petik kenangan di tepi taman. Harumnya mekar menyeri pagi. Cikgu Mahanom, insan budiman. Mendidik mesra sepenuh hati. Burung merpati terbang ke desa, hinggap sebentar di pohon cemara. Selamat bersara penuh bahagia, kenangan indah kekal selamanya. Selamat bersara diucapkan buat Kak Anom yang kami kasihi. Walaupun Kak Anom kini melangkah ke alam persaraan, hubungan kita tidak akan terhenti di sini. Kita masih ada Kembara Pustaka yang akan membawa kita menjelajah ke serata negeri, mencipta kenangan baru bersama. Semoga Kak Anom sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, kebahagiaan bersama keluarga tercinta dan menikmati hari-hari persaraan dengan penuh ketenangan. Semoga sihat sentiasa, ceria, bahagia bersama Abang Om. Okay. Saya mewakili Kembara Pustaka Yayasan Raja Zarif Sofia Negeri Johor. Sangat terima kasih kepada Kak Anom yang komit bersama kami dengan suaminya. Semoga selepas bersara dia tetap bersama kami. Okay. Pada Cikgu Mahanom binti Muhammad, dah macam kakak saya yang saya kenal 25 tahun yang lalu. Selamat bersara Kak. Semoga diberi kesihatan yang baik, kehidupan yang sempurna, kehidupan yang bahagia. Jaga diri, jaga kesihatan. Akak, I love you. Terima kasih atas segalanya. Kami dari Ex Kembara Bakti mengucapkan selamat bersara kepada Kak Anom. Semoga sihat dan bahagia selalu. Selamat bersara Puan Anom dari Kembara Pustaka. Semua selamat bersara Mak. Dah 3 tahun berkhidmat. Masanya untuk bersara. Dah boleh cuti-cuti dengan cucu dah. Nak ucapkan tahniah dan selamat bersara buat mak saya, Cikgu Mahanom binti Muhammad. After 30 lebih tahun berkhidmat mendidik anak bangsa sebagai seorang cikgu, akhirnya tanggal 22 Mac 2026 mak telah officially bersara sebagai seorang anak dan juga pernah menjadi anak murid mak saya. Mak saya banyak sangat mencurahkan bakti, mencurahkan jasanya, kemudian melalui berbagai dugaan dan rintangan semasa bertugas dari segi kesihatan, dan saya sangat bangga dengan mak saya sebab dia berjaya mengharungi semua ni dan berjaya menamatkan hikmat dia sebagai seorang cikgu. Sangat-sangat bangga. I'm very proud of you, Mak. I wanted you to know that. And salah satu decision untuk pindah dari Kajang ke Teluk Sengat adalah sebab Mak. And this is the key for you, Mak. Selamat bersara, Mak.